dalam polong. Kenapa gitu ceritanya polong? Serba gelap, serba tak nampak korang. Sentiasa malam tak ada siang korang dalam cerita ni. So basically Kak Maria dah surrender. Kak Maria dah bertobat. Dah mengakulah kehidupan dia yang dah membunuh semua-semua orang kat luar tu kan. Sekarang ni Kak Maria don't want to take care of the polong anymore. So she tak nak mothering all the polong anymore. So no polong got nowhere to go. Dalam masa yang sama muncul si Fatimah ni, wartawan yang cover kes Kak Maria. So dia kan hidup dia macam susah kan, mati segan tak mahu tu. Dia percaya cakap Kak Maria yang Kak Maria ada duit tersimpan babe. So memandangkan Timah ni percaya benar lah dengan Kak Maria ni kan. She took something lah from the house. Scary what? All the polong tu macam lost kan. No father, no mother. Now they got new father to take care of them. Nak tengok apa yang jadi dengan Fatimah, Mamat, Kak Maria dalam cerita ni babe. Are sungguh cerita ni memang tak tidur malam aku lepas tengok. Mungkin ini pertama dan terakhir sekali aku tengok polong. Aku dah tak nak tengok dah. Tapi siapa jiwa gentar boleh pergi tengok. Seram ke tak? Let me know dekat comment section. Kau layan ke tak?